Alright guys, Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebuah delivery ke Taiping Proton X50 Premium. Jom. Alright, kita dah sampai dekat Ipoh. Kita nak berhenti makan dulu jap. Lepas tu nak ambil kereta dan kita hantar ke customer. Okay guys, kita dah sampai Taiping. Sekarang tengah basuh kita customer. So dekat belakang ni kita customer. Customer balik pukul 5 petang. Lepas tu kita deliver, kita naik bas balik ke KL. Bas! Naik bas! Alright guys, saya dah settle deliverkan sebuah Proton X50 Premium dekat Taiping. Alhamdulillah, customer pun happy gila dapat kereta. Tadi masa saya ambil dia pun happy. Saya pun happy sebab customer ni jenis yang baik gila. Tak gejar-gejar semua. Memang steady lah, dia memang sempoi lah. Saya update semua pun dia hantar saya emoji thumbs up je kan? Memang steady. So sekarang ni dia dah hantar saya dekat stesen bas. Saya tengah tunggu bas saya pukul 7.30. Sekarang pukul 6.30. So walaupun tempat customer ni masa dia hantar saya ada satu dealer Proton berdekatan dengan dia dalam, saya rasa kurang daripada 1 km. Tapi masih lagi dia percaya servis saya, dia deal dengan saya lah. Alhamdulillah. So kalau korang yang kat luar sana tengah tengok video ni, kalau korang berminat dengan kereta Proton and nak pakai servis saya sebagai sales advisor, saya more than happy untuk tolong korang lah. So cara nak dapatkan nombor saya ataupun dapatkan servis saya, korang boleh tekan di beg biru di bahagian bawah, ataupun korang boleh tekan link di